Ramai orang sangka kulit berminyak hanya perlukan pencuci muka yang lebih kuat atau produk yang boleh menghilangkan minyak. Tapi sebenarnya itu antara kesilapan yang paling kerap dilakukan yang menyebabkan kulit berminyak jadi makin berminyak. Jadi bagaimana cara nak susun rutin siang dan malam yang betul supaya minyak terkawal, pori tak mudah tersumbat dan kulit kekal sihat? Dalam video kali ini saya akan kongsikan rutin lengkap untuk kulit berminyak, langkah demi langkah yang perlu dilakukan termasuk bahan aktif yang sesuai dan kesilapan yang patut anda elakkan. Jom kita mulakan. Let's glow together. Hi Glowers, sebelum ini saya pernah berkongsi rutin siang dan malam untuk kulit kering. Jadi kita nak berlaku adil. Kali ini kita fokus pula kepada kulit berminyak. Walaupun langkah asasnya hampir sama, matlamat rutin pada waktu siang dan malam sebenarnya ada perbezaan. Pada waktu siang, kulit perlu berdepan dengan sinar UV, berpeluh pula tu, ada juga serangan haba dan pencemaran. Dalam masa yang sama, kulit masih menghasilkan sebum. Jadi, rutin siang perlu bantu kawal minyak sambil melindungi kulit daripada faktor luaran. Bila malam tiba, keperluan kulit berubah sedikit. Inilah waktu yang sesuai untuk memberi tumpuan kepada pemulihan skin barrier dan menggunakan bahan aktif yang bantu mengatasi masalah seperti pori tersumbat, jerawat ataupun tekstur kulit yang kurang rata. Sebelum pilih produk, kita perlu faham dahulu matlamat sebenar penjagaan kulit berminyak. Ramai orang beranggapan semakin kurang minyak pada wajah akan semakin baiklah keadaan kulit mereka. Sebenarnya itu tak tepat. Sebum adalah minyak semula jadi yang dihasilkan oleh kulit untuk membantu melindungi permukaannya. Apa yang kita mahu adalah kawal penghasilannya supaya lebih seimbang, bukan hilangkan minyak tu, sebum tu sepenuhnya. Jadi pastikan dulu adakah anda benar-benar mempunyai kulit berminyak. Tak semua orang yang mempunyai kulit yang permukaannya berkilat tergolong dalam kategori kulit berminyak. Ada juga yang hanya mengalami penghasilan minyak berlebihan di bahagian tertentu pada wajah sahaja. Secara umumnya, kulit berminyak mempunyai beberapa tanda-tanda yang mudah dikenal pasti. Wajah biasanya mudah kelihatan berkilat dan melekit hanya beberapa jam selepas cuci muka, terutama di kawasan T-zone seperti dahi, hidung dan dagu. Pori juga cenderung kelihatan lebih besar, khususnya di sekitar hidung dan kawasan pipi. Disebabkan penghasilan minyak yang lebih tinggi, pori lebih mudah tersumbat dan ini meningkatkan risiko blackheads, whiteheads serta jerawat. Jika kebanyakan tanda-tanda ini sesuai dengan keadaan kulit anda sekarang, besar kemungkinan anda mempunyai kulit berminyak. Sekarang saya nak bawa anda lihat cara menyusun rutin siang yang sesuai untuk membantu keadaan mengawal minyak berlebihan itu tadi. Tujuan rutin siang adalah untuk bantu kawal minyak sambil lindungi kulit daripada faktor luaran sepanjang hari. Mulakan dengan pencuci muka yang lembut, sebaiknya teksturnya tu gel ataupun water base. Untuk tujuan membersihkan lebihan minyak tanpa buat kulit jadi terlalu kering. Selepas tu anda boleh gunakan toner yang ringan sama ada untuk bantu kawal minyak atau tambah hydration, tambah kelembapan bergantung kepada keperluan kulit. Seterusnya sapukan serum yang mengandungi bahan seperti niacinamide atau bahan aktif lain yang sesuai dengan masalah kulit anda. Lengkapkan rutin dengan pelembap bertekstur gel atau water base supaya kulit kekal terhidrat tanpa rasa melekit. Langkah terakhir adalah tak boleh tinggal sunscreen. Pilih sekurang-kurangnya SPF 30 PA+++ atau SPF 50 PA++++ jika anda banyak melakukan aktiviti luar. Untuk sebelah malam, rutinnya sedikit berbeza. Pada waktu malam, fokus utama bukan lagi melindungi kulit tetapi membersihkan dan menyokong proses pemulihannya. Jika anda memakai solekan atau sunscreen, mulakan dengan oil cleanser atau cleansing balm untuk melarutkan sisa makeup tu. Sunscreen tu kita pun nak buangkan, nak larutkan juga. Minyak pada permukaan kulit pun kita nak larutkan juga. Kemudian teruskan dengan pencuci muka untuk pastikan kulit benar-benar bersih. Gunakan toner selepas itu, diikuti essence atau serum yang dipilih mengikut masalah kulit seperti minyak berlebihan, pori tersumbat ataupun bekas jerawat. Akhir sekali, tutup rutin dengan pelembap yang teksturnya ringan untuk bantu kekalkan kelembapan atau hidrasi sepanjang malam. Jika anda ingin gunakan bahan yang bersifat exfoliation, pengelupasan yang kita sebut, contoh salicylic acid atau memakai clay mask, waktu malam adalah masa yang paling sesuai
sesuai. Tapi pakai dalam 1 atau maksimum 3 kali seminggu sahaja. Ya, ini pun bergantung dengan toleransi kulit anda terhadap bahan tersebut. Jangan setiap hari pakai. Apabila pilih produk, jangan hanya lihat label seperti untuk kulit berminyak. Apabila anda pilih produknya, yang penting adalah bahan aktif yang terkandung di dalamnya. Jika matlamat anda adalah nak kawal minyak sambil kuatkan skin barrier, niacinamide antara bahan yang paling sesuai. Jika masalah utama anda adalah pori mudah tersumbat, blackheads, whiteheads, salicylic acid ataupun BHA lebih sesuai kerana ia bantu bersihkan pori daripada minyak dan juga bersihkan pori daripada sel kulit mati. Ya. Selain itu, zinc PCA juga sering digunakan untuk bantu pengeluaran sebum sambil memberikan kesan soothing pada kulit. Bagi mereka yang mudah mengalami kemerahan atau iritasi, bahan seperti Centella asiatica dan green tea extract boleh bantu tenangkan kulit. Tetapi, walaupun menggunakan bahan yang betul, hasilnya tetap bergantung kepada cara anda menggunakannya. Ada beberapa perkara penting yang pemilik kulit berminyak ni dia perlu berwaspada. Salah satu kesilapan yang paling kerap berlaku adalah menggunakan terlalu banyak produk untuk kawal minyak tu dalam satu rutin. Contoh, guna pencuci muka yang kuat, kemudian pakai exfoliation toner, ya, serum pun salicylic acid, clay mask pun hari yang sama. Ini bahaya sebab boleh ganggu skin barrier dan tambah lebih banyak minyak pada kulit anda. Selain itu, jangan abaikan pelembab hanya kerana bimbang kulit jadi lebih berminyak. Pelembab tu sebenarnya dia boleh bantu kekalkan keseimbangan kulit, bukannya menambah minyak. Akhir sekali, pilih produk yang ada label non-comedogenic bagi mengurangkan risiko pori tersumbat. Jadi dengan rutin yang ringkas, konsisten dan sesuai dengan keperluan kulit, anda sebenarnya sudah pun berada di landasan yang betul. Itulah rutin untuk kulit berminyak yang boleh diamalkan siang dan malam. Jadi kalau anda mempunyai kulit berminyak, ingat ya, dia matlamat utama rutin skincare anda bukanlah menghilangkan semua minyak pada wajah. Tidak, ya, sebaliknya nak pastikan kulit hasilkan minyak pada kadar yang lebih seimbang sambil pastikan skin barrier kekal sihat. Apabila kulit berada dalam keadaan seimbang, barulah masalah seperti pori tersumbat, blackheads dan jerawat menjadi lebih mudah dikawal. Kalau anda nak banyak lagi video seperti ini, pastikan anda subscribe dan tekan loceng untuk notifikasi video seterusnya. Bye-bye, jumpa lagi dalam video seterusnya. Bye-bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang, ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.